tak ada jadi isu beralun, tak ada. Assalamualaikum. Okey, abang tanya saya rantai apa yang sesuai untuk abang nak buat ride pi Hat Nyai 415 atau 428 kan. Okey bang, saya tak pernah ride pi Hat Nyai jalan jauh, tapi saya boleh recommend lah dekat abang kalau abang nak buat ride jauh. Better abang pakai rantai 428 lah. Yang ni saya pakai brand DAD T-Ring. Yang ni yang teknologi paling baru lah daripada DAD. Sebelum ni abang pernah dengar kan O-Ring, X-Ring kan. Tapi yang DAD punya yang ni model T-Ring. Memang puas hati lah sebab dia punya getah tu lagi function daripada O-Ring, daripada X-Ring. Tak silap saya lah sebab DAD ada bagi tahu itu. Ataupun T-Ring ni lagi better daripada O-Ring. Macam tu lah. Tapi saya dah pakai 3 ke 4 tahun lah yang ni. 4 tahun dah saya pakai. Memang tak ada masalah. Tak ada bunyi, tak ada apa. Rantai saya jaga tak ada cat, tak ada apa. Bayangkan 4 tahun saya dah ride jauh kan. Nampak. Memang steady lah rantai T-Ring ni. Kalau abang nak pakai buat ride jauh ni memang saya recommend. Tapi abang kena pandai jagalah, kena pakai spray, kena kerap pakai spray lah. Baru boleh dapat smooth macam ni. 3-4 tahun pakai tak ada masalah. Okey. So kalau abang nak pakai untuk buat ride hanya, saya recommend abang ambil yang ni lah, DAD T-Ring. Sprocket pun saya pakai fully DAD depan belakang. So dia tak ada jadi isu beralun, tak ada. Dia memang smooth lah. Okey. So kalau ada benda nak tanya lagi boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.